Assalamualaikum. Selamat petang. Ini minta unit-unit kejahatan setempat. Komuniti kejahatan setempat. Geng-geng NGO ni, komuniti kejahatan setempat yang scam, sediakan laporan. Scammer anda, siapa mangsa dia. Kita orang nak tengok juga. Macam mana jadi mangsa tu, kejadian mangsa tu, kan? Kan ada dia orang ada utusan scammer ni. Unit-unit scammer sejati ni. Yang ada dalam Sdn Bhd pun ada, kan? Koruptor sejati ni. Macam mana SPRM. Jadi macam mana? Yang macam apa ni, kita tahniahlah kita ucapkan kepada sidang pendakwaan, kan, yang berjaya membuktikan kesalahan Isa Samad. Jumlah dia takkan sikit sangat. Padahal dia punya liga komiti kejahatan scammer tu sangat-sangat besar julat tu. Dekat negeri Pahang ni saja 538 juta. 538 juta. Dia Fedah saja kita tak tahu banyak mana. Rasa aku menghampiri 300. Kan? Berapa tempat dekat Fedah ni kena? Dalam politik dia. Dalam sistem liga penipuan kebangsaan dia. Unit-unit trust dia. Macam mana scam-scam yang berlaku pada kedai runcit aku ni. Kan? Kan? Pada tenakan-tenakan ni. Sistem-sistem yang ada ni kan. Kita kena tahu tau. Minta dia orang bentangkan benda ni macam mana. Baru betul. Macam mana kejahatan kau ni. Sebab kita nak bagi hadiah tu. Hadiah akan berjaga untuk dia orang ni. Kan? Berjaga. Tapi terlalu ringan lah. Itu dia punya kesalahan. Orang tu derita sampai 2-3 keturunan. Pasal dia bahan kasuah atau apa benda tu. Kan? Tu macam mana? Apa pendapat anda? Sidang yang ada, sidang yang ada, yang ke arah kebaikan. Bukan kejahatan ni. Bukan galaksi kejahatan, bukan. Ini sidang ni dia kebaikan. Kena bincang kan. Takkan masalah suap berjuta-juta 4 tahun. Yang orang yang dia makan di Inaya ni, dia kalau guna kuasa di Inaya ni, sampai 2-3 keturunan. Mana keadilan tu yang kita perjuangkan dekat sini ni, kan? Itu persoalan ni.